kita akan cuba nak faham jugalah kan, kita orang-orang di bawah kita ni, bila orang cakap tentang cukai tarif, ada juga orang kontak saya, boleh tak bagi sedikit penjelasan, kerana dia orang tak jelas sangat. Isunya panas, tapi dia kata kita ni kat kampung-kampung ni apa yang sebenarnya tentang tarif-tarif ni. Okeylah, saya cuba sedaya upaya yang saya boleh lah. InsyaAllah saya juga mungkin ditemani oleh Faizal. Kami akan cuba sebaiknya lah. Kemampuan kami lah, ilmu yang kami ada daripada pembacaan, daripada rujukan-rujukan, dan insyaAllah kita cuba bagi mereka-mereka di bawah, di layman tu, di bawah peringkat marhain ni supaya faham juga kan, sebab isu ni adalah isu panas, isu yang boleh mengubah dasar-dasar ekonomi mungkin di negara kita dan di negara lain di dunia ini, yang akan membuat satu usaha supaya tidak terkesan sangat daripada apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, di mana dia mengenakan cukai tarif yang agak mengejutkan lah. Begitu juga pada negara kita dan negara-negara lain. Boleh kata hampir semua negara terkena lah. Dan ada yang tanya, apa tu? Macam mana tu? Apa cerita? Nantilah, nanti saya akan cuba sebaik mungkin, dan dengan Faizal kita akan bincang-bincang. Anda juga boleh tokok tambah dengan komen-komen anda, supaya kita semua faham mana nak tahu kita pun ada peranan, mana nak tahu kita pun kena lakukan sesuatu supaya tidak memberi impak yang kuat pada kita-kita sendiri di bawah ini. Apa yang kita perlu lakukan dan apa persiapannya, apa kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku, dan juga kalau termampu kita mengulas hari ini, siapa tahu mungkin kita boleh memberi cadangan-cadangan untuk kerajaan kita lah terutamanya, melakukan sesuatu supaya ianya tak terkesan sangat. Tetapi biasalah kalau kita cakap ni, nanti orang kata kita ni nak cakap politik pula hal ni. Ini bukan hal-hal politik lagi dah, tapi bila kita dah banyak cakap tentang bosku Tuan Najib, mesti dia kata kita nak hentam kerajaan. Bukan macam tu. Kita nak tengok apa yang kerajaan boleh lakukan, kita nak tengok apa yang kita boleh lakukan, dan kita nak tengok apa pendekatan-pendekatan yang kerajaan boleh lakukan untuk menyelamatkan kita, terutamanya rakyat, kesan daripada tarif ni. Jangan kata tak beri kesan, nanti insyaAllah kita sembang-sembangkanlah. Terima kasih sahabat semua. Sementara kita tunggu Faizal, dia kata dia baru balik daripada KL tadi. Dia ni, Faizal ni malam-malam dia suka merayau. Bukan merayau seorang-seorang, dia bawa kereta, bawa anak jalan-jalan, isteri jalan-jalan. Betul lah Faizal Itu hobi dia. Sebab bila malam ni jalan tak ada jam sangat. Anak kecil suka tengok lampu-lampu. Okey, tadi saya dalam page saya saja tulis lah, saja nak menyakat. Saya tulis kat situ, wah, kita macam terkejut juga kan. Padahal saya rasa macam-macam kita boleh berkatakan tentang tu. Saya kata, wah, baru kita tahu cukai akses pula, cukai tarif yang dikenakan pada kita ni, Amerika dah bagi tahu yang kerajaan kita kenakan tarif kepada rakyat Malaysia sendiri. Bila kita import barang, dikenakan tarif 47%. Itulah, kerajaan cuba nak menafikannya. Tapi kalau kerajaan nak menafikan, tunjuklah apa yang sebenarnya, kan, betul ke tak betul, kan. Kalau tak betul, berapa. Tapi sebenarnya cukai bukan cukai tarif saja, macam-macam cukai yang dah baru yang dikenakan pada kita ni. Tak tahu nak cakap lah. Lepas satu-satu menakutkan, menggerunkan. Mungkin kan itu jugalah yang buatkan para pelabur mula meninggalkan tanah air kita, kan. Sebab dia nampak kerajaan ni betul-betul nak duit, kan, nak duit, perlukan duit. Jadi tak tahu macam mana nak dapat duit. Jadi dengan kenakan cukai, tambah lagi cukai, tambah lagi cukai, tambah lagi cukai. Jadi yang terkesan ialah kita lah, rakyat lah, kan. Terutama orang yang banyak duit, lagi banyak dia belanja, banyak lah dia kena bayar tanpa sedar lah, kan. Macam contoh cukai tarif yang di mana Amerika sendiri mengatakan
barang-barang yang diimport daripada Amerika kita kenakan 47%. Jadi itu yang buatkan Amerika ni, US jadi marah sikit lah, macam tak senang lah. Dia rasa tak adil lah. Kalau macam tu dia pun nak kenakan jugalah, tapi dia kena separuh je. Kalau 47 sepatutnya 24 jadi 48, dia make 24 lah kan, dia tak tulis tu 23,5. Jadi 24% dia kenakan. Jadi bila kena 24% tu tiba-tiba 24% yang kena bayar tu bukan kita tau, yang tu di Amerika lah. Rakyat-rakyat di US sana, diorang yang akan kena bayar nanti bila import je barang daripada negara kita. Harga akan tambah lebih kurang 24% lagi lah. Bukan macam tu. Jadi itu daripada Malaysia. Kalau daripada negara-negara lain ikut ketetapan yang mana US dah putuskan lah. Lain negara lain jumlah dia lah. Lebih kurang macam tu. Jadi beza macam mana pun tetap memberi kesan kepada harga barangan di US nanti akan meningkat. Ini menimbulkan kemarahan kepada rakyat-rakyat daripada Amerika itu sendiri kan. Tiba-tiba pula jadi macam tu. Wah kan, selama hari ni katalah diorang beli benda tu, satu barang tu katalah dengan harga $1, dia dah akan jadi kalau barang daripada import daripada Malaysia dah jadi 1.24 $. Tinggi tu, banyak tu kan, bukan sikit kan. Kalau beli satu, kalau benda tu dah barang tu dah harga 100 dah jadi 124, lebih kurang macam tu lah yang dimaksudkan. Jadi sudah pastilah mengejutkan rakyat di Amerika tu. Apatah lagi kalau daripada negara-negara lain yang mana cukai eksesnya yang dikenakan jauh lebih tinggi, ada yang sampai 30 lebih pun ada. Terkejut lah. Terutamanya negara-negara yang banyak mengeksport barang-barang daripada negara diorang ni, seperti China terutamanya, mengeksport, dan juga daripada EU mengeksportkan barangan daripada negara-negara daripada China dan daripada negara Eropah ke Amerika tu, sudah pastilah mengejutkan. Sebab import daripada China contohnya, import daripada Kanada ke daripada Mexico, bukan sikit, banyak, berbagai. Jadi ianya juga menimbul macam kemarahan pada kerajaan Kanada. Dia marah sangat kan, kenapalah Amerika buat Kanada macam tu. Dia kata Kanada bagi pemimpin Kanada tu sendiri, dia kata dia anggap Amerika ni macam kawan kan. Dia kata kita pernah tolong kau macam-macam. Sampai ada macam threaten, macam marah sangat. Dia kata nanti rupanya ada juga saluran tenaga elektrik daripada Kanada ke US. Dia kata kami tutup elektrik tu, supply tu nanti baru kau tahu. Sampai macam tu kan, sampai Kanada bangkit balik. Dia kata dulu dekat macam Los Angeles terbakar, kami datang tolong, apa saja masalah di Amerika kami tolong. Yang menara yang runtuh tu September 11 kan. Ya ke, tak salah kan, yang bangunan tu runtuh. Dia kata Kanada lah yang banyak membantu kan, dalam banyak perkara lah. Dianggap Kanada dan Amerika ni dah macam kawan. Tiba-tiba Amerika kenakan cukai ekses, cukai tarif yang begitu tinggi. Terkejut lah kan. Perdana Menteri Kanada kata, kau buat kawan macam ni ke? Inaya. Sebab ia memberi kesan kepada Kanada juga kan, bila dikenakan cukai tarif yang tinggi, apa yang berlaku ialah sudah pastilah permintaan jadi kurangan di Amerika, dan jadi terpaksa ekspor tu akan menurun nanti, dan memberi kesan kepada Kanada itu sendiri kan. Jadi bukan pada Kanada saja, reaksinya berbeza-beza. Saya tengok reaksi daripada China pula. Dia kata lantak pergilah kan, yang penting kita jaga negeri kita. China dia macam confident, keras lah. Dia kata itu hak Amerika lah, lantak. Dia kata lebih kurang macam tu lah. Kau nak buat, kau buatlah kan. Kami akan pastikan, kami tahu macam mana kita nak hidup, nak survive. Macam tu. Itu perwakilan. Dan yang sedihnya sikit, dengar tak sahabat
Saya tengok macam komen tak bergerak ada kan. Yang agak sedih sedikit tu macam kita lah Malaysia ni duta Malaysia ke Amerika baru orang kita baru tergeh-geh nak melantik. Dalam situasi macam ni, peranan duta tu sangat penting untuk dapat maklumat, untuk uruskan perbincangan untuk kita nego ke apa. Tapi duta kita dah tak ada di sana, dah 2 bulan tak ada kan. Dan semalam saya tengok di mana Presiden Trump dia bertemu dengan duta-duta yang mana nak bertemu dia cuba nak bagi penjelasan dan perbincangan, tapi malangnya kita 2 bulan tak ada duta kita ke Amerika Syarikat. Jadi dalam situasi yang macam ni, kenapalah slow sangat? Lantiklah satu, kita perlu lakukan sesuatu sebab mungkin sekarang kita tak rasa lagi lah kan, tak rasa lagi impact dia. Tapi eksport kita ke Amerika ni bukan sikit, banyak. Nanti kita pergi detail. Ada yang kata tak terkesan, mungkin barang-barang daripada sini konduktor tak kena apa-apa. Jangan fikir macam tu je. Banyak produk-produk kita yang lain yang ekspor ke Amerika. Amerika adalah negara ketiga tertinggi ekspor kita. Jadi kalau dikenakan tarif, permintaan barangan kita menjadi kurang dan ekspor kita akan terkesan akan berkurangan juga. Bila ekspor berkurangan, production di kilang-kilang di industri di tanah air kita ni terpaksa kecilkan produksinya dan memberi kesan kepada ekonomi negara juga. Itu antara yang akan kita perkatakan. Saya nak baca komen-komen sahabat sekalian sekejap. Pernah dengar lagu tadi tu? Take the ribbon.